Okay, lepas tu dia kemaskan ni kan. Dia ada lock untuk break. Ni tu okay. ada. Okay. Lepas tu kalau nak ni tolak, tekan bawah. lepas tu wheelkan. Okay. Yes, betul. Seat dia tu. Seat ni kena ke ataskan sikit baru bagi rapatkan. Okay. Macam mana? Seat dia dah ke atas kan. Lepas tu cik just rapatkan body. Macam ni. Gitu. Lepas tu dia memang macam ni kan? Terus nanti Boleh tolak ke? boleh. Okay. Betul kan? Seperti mana? Betul. Okay. Semua okey? Boleh. Tu biasa baby duduk depan ke belakang? Dia tak kisah. Terpulang pada Miss, tapi biasanya saya letak, tengok jugalah. Kadang-kadang kalau Baby 5 bulan. Baby 5 bulan letak belakang lah, prefer. Tapi Sebab kaki dia depan tak berat sangat kan. Saya hari Selasa tu saya hantar pagi lepas hantar budak-budak di sekolah. Dalam pukul 9 pukul 10. Boleh. Tak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Okay.